Okey, pada tahu jalan-jalan episod yang ke-15 telah bermula. So, untuk perlawanan hari ini, Piala Malaysia pusingan ke-16 antara Seri Pahang FC menentang Selangor FC di Stadium Majlis Perbandaran Temerloh. So, kepada orang Temerloh, jom berikan sokongan kepada pasukan kesayangan anda. Okey, sekarang ni aku berada di Temerloh. Alright, kita tengok suasana di Stadium Temerloh. Wait a minute. Jap. Weh, salah. Bukan Temerloh, weh. Kita kat Lipih sekarang ni. Kat Lipih. Okey, baru nak gerak ke Temerloh. Okey, jom. Gerak ke Temerloh, jom. Aduh, salah. Okey, jalan-jalan pada tahu episod ke-15. Tada! Dah sampai ke Stadium Majlis Perbandaran Temerloh. So, hari ni Pahang lawan Selangor. Tengok orang Selangor. Orang Selangor. Ini baru satu bas. Ada 9 bas lagi. Oh my god! Wow! Yang menanti, dia akan memerahkan stadium. Dan kita harap stadium ni juga dipenuhi dengan warna kuning. Sebelum tu, kita bersama dengan orang kuat Botra. Untuk episod yang ke-15 ni, Botra buat kerja gila lagi. Dia bukan setakat kerja gila harga RM79. Dia bagi pula hadiah jersey yang bertentangan. Kau gila benda kalau tak nak beli lagi jersey Botra. Macam-macam lah. Baju pula, baju training untuk Pahang. Apa lagi? Jadi apa harapan? Harapan dia tak banyak. Minta penyokong sokong je, tak kisah apa result, sebab tim ni tim kita. Kalau kita tak sokong, siapa lagi nak sokong? Tu je. Tapi tim masih drop je. Macam mana? Okay, tim drop tu memang ada permainan lah. And kita harap lah macam player bagi sedahsyat-dahsyat ni lah kan. Malam tadi tengok Kedah pun Pulun boleh menang kan. Takkan kita tak boleh. 12 orang. 12 orang boleh menang. Nanti kedua kan. My way pula tu. Betul. My home. Tak kisahlah. Tapi 12 orang boleh menang kan. Betul juga kan. Jadinya masalah gaji ke masalah apa itu bukan isu lah. Yang penting main untuk fan, main untuk negeri Pahang. Ni untuk player pula. Untuk player. Kita just harap you bagi 200% lah. Nice. 200. Tak kisah macam mana, fan boleh tengok, fan boleh nampak lah kalau player tu bagi. Okay. 200%. Alright. Kita bersama dengan Sangka Color. Sangka Color. Salah. Sangka Laka. Salah. Bukan Sangka Color tapi Sangka Laka. Budak ni dalam video Digital Boy dulu kecil je. Sekarang dia dah bawa drum besar. Okey. Terima kasih. Alright, thank you. Piala Malaysia pusingan ke-16. Okey. 16 menentang Seri Pahang di Temerloh. Okey. Korang ni orang Selangor ke orang Temerloh? Orang Selangor. Sungguh datang Selangor. Dari Gombak. Gombak KL. Gombak Selangor. Gombak Selangor okey. Satu korang aku ada buat konten. Kalau siapa teka gol betul, dapat barangan Botra. Sampai seorang lah. Kita wakil kan? Siapa nak wakil kan? Saya wakil lah. Okey. Daripada mana? Daripada Gombak. Gombak ni semua Gombak lah. Ni yang kereta api sarung tim Gombak ni. Yang tu tak. Tak. Okey. Tapi Gombak lah. Keputusan malam ni. Susah. Prediction mungkin 2-1 Selangor. 2-1 Selangor. 2-1 Selangor sebab dia orang Selangor. Ramai tadi orang Pahang cakap 2-1 sebab dia Pahang. Okey, tak apa. Kita akan tengok episod yang ke-15 ni ada pemenang ke tak ada pemenang. Sebab selama 15 episod pada tahu jalan-jalan baru seorang pemenang yang dapat jersey Botra. Okey, 2-1 Selangor. Okey. Good luck. Selamat menyokong. Welcome to Temerloh. Jangan lupa makan ikan patin. Malam ada patin dekat Tok Pat. Geng ni malam nak cari patin kat mana? Tu Tok Pat Temerloh. Orang tanya, malam patin Temerloh kat mana? Malam patin Temerloh. Laka. Sorry lah ya. Okey. Boleh claim dan Okey. claim.
YouTube Uncle Bayu Go. TikTok pun ada Uncle Bayu Go. Betul awak PM je. Nanti saya post je. Untuk suasana Piala Malaysia, pusingan ke-16, Pahang lawan Selangor. Suasananya lain macam sikit. Kedai banyak jual jersey. So kalau korang datang stadium tak pakai jersey, itu bukan sokong bola. Itu kau pergi sokong snooker. Buat benda sokong snooker. So dia orang dah jual jersey, belilah. Barulah boleh kuning kan stadium, boleh merah stadium, boleh biru kan. Replika pun ada lah. Apa lagi? Kan? Betul? Memang meriah sikit kan lawan Selangor ni. Banyak pula kedai tu. Dengan mafla pun ada. Mana lagi? Aduh, ramai orang beli ni. Boleh dah Takkan lawan Selangor je kau nak beli. Palih demo. Kamu lah. Tak jumpa kat sini, jumpa kat stadium. Stadium dah makmur, belah. Jadi Temelloh. Stadium Temelloh kalau hari game. Kalau hari tak game, stadium dah makmur. Kedai ni dekat stadium makmur. Belah grandstand. Belah grandstand dia belah kiri kanan lah. Cuma company yang berbeza. Okey, bukan Selangor je yang ada, tetapi Elephant Army pun ada. So apa lagi yang kau nak? Takkan masalah Selangor je benda ni ada. Come on lah. Faham main banyak game kot. Cuma lembab sikit lah jadual bodoh Yeah, boy. Jadual tak betul. Betul jadual? Sebulan sekali. So apa lagi? Sekarang ni diorang tengah menyemarakkan lagi sokongan. Aku harap game-game yang akan datang korang pula bersama-sama dengan diorang. Seperti biasa, kalau tahu jalan-jalan episod yang ke-15, kami nak cari lagi pemenang untuk teka gol pada perlawanan hari ini. Okay, tak pernah berlaku, kali ni berlaku. Serentak tu. Tak pernah selama ni, tak pernah berlaku. Elephant Army kat sini, Matrasel kat sana. So benda serentak. Adakah dia akan bercantum? Tak bercantum. Nanti bertumbuk nanti kalau bercantum. Jadinya nice lah. Ini yang kita nak. Suasana ni yang kita nak untuk memeriahkan Liga Malaysia sekarang. Korang bagaimana? Ada dah, tak bawa. Tadi Elephant Army, sekarang Matrasel pula. Wow. Suasana macam ni lah kita nak. Ini baru Liga Malaysia. Jangan nak sekat tu, nak sekat ni, semua benda nak sekat. Kalau tak meriah lah. Diorang bukan ganas pun. Diorang buat satu benda yang menarik. So, kepada anda yang lain, jom teruskan sokongan. Abang master kita lah. Akal je lalu. Letih bodoh. Hai kamu, kelihatannya kamu letih sekali. Kenapa sih?
Hei, Tun tak boleh jumpa lah. Gila. Orang gila. Kau yang gila, aku tak gila. Dia orang gila. Dia orang gila. Dia orang gila. Babi. Okey, orang gila. Aku tak tahu. Pahang ke Selangor. Hari ni dia jadi menjadi-jadi. Menjadi-jadi. Ya, tadi baju Pahang ni baju Selangor. Dengan siap bendera tau. Tapi suasana ni kita nak datang stadium pakai jersey, bawa bendera. Baru betul menyokong. Ini tidak. Pakailah baju yang lawan hari ni. Jangan pakai baju Manchester United. Aduh, lemah. Test mic. Okey, mic okey. Saya je tak okey ni. Okey, pada tahun jalanan episod ke-15. Pada tahun tak sempat nak mencari untuk kontes teka bola. Hanya seorang yang daripada Selangor. Itu pun salah. Dia nak 2-1 Selangor. Sekali satu sama. Nyari-nyari nak Pahang 1-0. Tapi di akhir babak. Permainan yang sangat menarik sebenarnya. Walaupun dalam hujan, game best. Walaupun bola lekat-lekat tu adat lah macam mana. Malaysia kot. Bulan 11, bulan 12 ni memang dah musim hujan. Apakan daya. Kalau kat luar negara tu salji lah semua kan. Semua ada halangan dan cabaran dia. Tapi apa-apa pun, pemain-pemain menunjukkan satu permainan yang sangat baik. Hari ni, Sean guys. Sean yang pegang phone ni pun tak percaya Sean jadikan gol. Yang pegang phone ni. Aku pun macam wow, wonderful. Oh, sting aku. Yahoo! Yahoo! Dan Azam berada di sub 90 minit. Sub. Mungkin percaturan yang menarik juga, yang mungkin jangan ada rasa macam rendah diri ke apa ke. Mungkin pusingan kedua nanti Azam akan jadi killer untuk game tersebut. Hari satu sama ni kecewa juga ah. Gila, minit 89 kot. Ke dah 90? Tak pastilah kan. Tapi yang peliknya, minit 84 tukar pemain. Kenapa? Seronok sangat tengok game. Sampai lupa nak tukar pemain. Dekat luar ramai lagi. Kotak ada, Sarah ada, Azam ada, Pali ada, Baim ada, Awe ada. Pelo dah kejar-kejar otot dah. Adam pun dah tarik dah. Dah boleh dah tukar. Dan pertukaran pun saya macam kita masih lagi lah masalah jugalah. Hari ni sepatutnya nak cari penyokong-penyokong untuk komen perlawanan hari ni. Tapi tak dapat lah. Sebab ada, bila lawan Selangor je media mesti ramai. Lawan Selangor je media mesti ramai. Nak interview tu lah, nak interview ni lah kan. Well done untuk kedua-dua pasukan. Walaupun ada beberapa insiden-insiden yang tidak diingini, tapi pengadil bolehlah mengawal perlawanan dengan baik. Penggunaan VAR pun adalah sekali dua. Walaupun ada beberapa insiden-insiden yang sepatutnya kita boleh maki pengadil. Dan yang pastinya hari ni kenapa Palatau tak dapat nak cari penyokong-penyokong untuk teka bola, sebab vibe yang diberikan oleh Elephant Army dan juga Ultracell gila-gila lah. Memang gila. Vibe ni lah yang kita nak untuk liga kita. Diorang ni bukannya ganas, bukannya apa. Diorang membawa satu kelainan dalam memberi sokongan di luar stadium untuk menarik minat penyokong-penyokong bola sepak kembali ke lapangan bola sepak sebagai seorang penyokong. Tadi Kepah ada bagi kata-kata semangat kepada penyokong masa dia pergi kat penyokong tadi. Sayang pula aku jauh, tak dapat dengar apa yang dikatakan. Memang sayang, memang sayang. Kalau tidak, kita dapat satu motivasi, satu kata-kata semangat daripada Kepa Sherman, Kapten hari ini. Yang berhempas pulas, bermain, termasuk semua. Man of the match hari ini bagi aku, Adam lah. Adam man of the match lah. Adam no. Kau sokong tak? Kalau kau sokong, kau komen kat bawah. So, minta maaf Palatau jalan-jalan episod ke-15 kali ini. Mungkin sama macam Palatau episod yang ke-13-14. Makin kurang lah. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin kerana masa yang tidak mengizinkan. Dan korang tolonglah support. Komen lah apa yang perlu saya buat. Apa perlu saya nak interview siapa ke. Korang pemangking kepada Uncle Bayugo
dan juga pemangking pada Palatau. Jumpa lagi di episod Palatau Jalan-Jalan ke-16 1 hari bulan nanti di APBJ, di mana perlawanan pusingan kedua ataupun perlawanan kedua untuk pusingan ke-16 Piala Malaysia 2024. Dan di sana kita tengok siapa yang akan meraih kemenangan dan menagih simpati kesedihan. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Siapa yang belum follow lagi TikTok Uncle Bayogo, tolong follow. Like, share, komen banyak-banyak. Korang je lah pembangkit kepada Uncle Bayogo.